Tapi Neymar tu sendiri performance pada kau layak ke untuk dia berada dalam squad? Dari segi Neymar dah, kalau kau tengok Santos punya highlight, dia dah tak boleh main tu sebenarnya. Dia, kau tahu kan, Neymar dia ada company 200 staff tau company dia, bapak dia handle. Dan bapak dia kata kalau bapak dia tak handle duit dia, memang dia habis fully. Bila tu nak move on? Sebab Neuer pun bukannya dalam keadaan terbaik lagi dah pada aku. Jerman, kalau keeper Jerman lain terasa tu memang patut lah pada aku. Keadaan Maguire tu dia agak mengejutkan sebab pilihan dia John Stones season ni main 300 minit je tu. Assalamualaikum, Bola Talk episod yang kedua. Minggu lepas kita dah borak tentang penutup EPL. Kali ni kita nak borak tentang benda besar yang akan berlaku tak lama lagi, Piala Dunia 2026. Syam, macam mana Piala Dunia? Dah rasa belum? Tapi untuk aku musim ni macam kurang kehangatan. Dia bahang dia tak terasa sangat seperti tahun-tahun. Sebab apa Tapi actually sebenarnya memang macam tu. Dia awal-awal setiap kali World Cup pun aku dengar benda yang sama. Tapi sebab kita belum rasa. Mungkin satu lagi sebab faktor USA kot. Faktor USA, sebab USA bukan negara bola. Dan untuk kali ni World Cup, kita pergi kerja sambil tengok bola guys. Sebab game paling awal ada je game pukul 12 tengah malam, 3 pagi. Tapi dia kebanyakan game dia 6 pagi, 9 pagi, 12 tengah hari pun ada. Yang kali ni best dia mengimbau kenangan aku start tengok bola World Cup 94 juga USA. 94 bola air tu. Nak pergi sekolah tengok bola dulu Brazil lawan Itali. Tapi itulah kemeriahan dia kali ni. Okey, sebelum apa-apa kita nak borak mungkin beberapa berita tentang call up untuk national masing-masing. Dan ada benda-benda yang mengejutkan lah yang kita akan kupas hari ni. Kau okey Syam? Kita cerita England dulu ke? England dulu lah. Okay. Orang Malaysia mesti dia ambil tahu England dulu kan. Episode England dulu lah minggu ni. Yes. Apa yang cerita? Okey, sebelum tu kepada peminat-peminat World Cup, kita ada keluarkan satu, bukan giveaway, macam mana orang cakap? Kontes khas untuk peminat-peminat Harimau Melaya dan peminat Bola Talk. Mudah saja. Mudah guys. Teka siapa yang akan duduk nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan korang berpeluang memenangi sebahagian daripada RM10,000 prize pool. PS5. Wah, ada lucky draw untuk PS5 dan hadiah utama dia RM3,000 lah. Tapi total hadiah semua RM10,000. So, simple. Teka 1, 2, 3. Teka, kau pilih. Kau rasa Brazil menang, kau tulis Brazil, nombor 2 Spain, nombor 3 England. Okay. Tapi nombor 4, soalan nombor 4 dia, kenapa pilih Brazil menang? Okay. Kau ulas. Kita nak tolong diorang. Okay. Kau bagi tekaan kau Syam. Kita tolong diorang. Okay, untuk tekaan yang jarang orang guna, first Portugal akan champion guys. Okay. Ni memang dah di setting Nombor 2 Portugal akan lawan Mexico di final. Itu Simpson. Itu Simpson. Aku tengok Simpson lah. Nombor 3. Nombor 3 France kot. France. Okay. Jawab slogan. Kenapa Portugal menang? Kenapa Portugal menang? Ini adalah skuad terbaik yang Portugal pernah ada. Maksudnya kau bayang tengah Vitinha, Ruben Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo lah atas dia. So aku rasa ini peluang terbaik Portugal untuk menang hadiah untuk Cristiano Ronaldo sebelum dia retire. Okey, kalau aku isi borang, aku akan isi nombor 1 Brazil, nombor 2 England, nombor 3 France. Kenapa Brazil? Sebab Brazil lambatkan pilihan terlalu banyak dan semua pemain yang hebat, dan satu lagi faktor paling besar is Don Carlo Ancelotti. So senang je guys, korang boleh, kalau tepat menang. Kalau scan ni daftar simple, nama, nombor telefon semua dah, korang submit je, simple, benda simple. Tunggu sampai habis. Untung-untung RM3,000 milik korang. Alright Syam. Okay. Pemilihan yang paling mengejutkan mungkin bagi kita di rakyat Malaysia untuk melihat England punya pemain yang tak terpilih tu nama-nama besar. Antaranya Phil Foden, Morgan Gibbs-White, Jarrod Bowen, Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer, Maguire, Harry Maguire. Pendapat kau Syam? England pun antara tim yang umumkan line up dah agak lambat. Tapi Maguire dia dah tahu dulu sebab England ibarat England umur hari ni, tapi sehari sebelum tu Maguire dah post. I feel sad. Macam ni dia boleh tahu dulu Dia orang communicate antara dia orang. Bukan negara-negara lain dia umumkan dia. Okay, goalkeeper masing-masing ada cara masing-masing. Tapi aku suka US punya presentation semalam. Dia buat satu carnival macam ibarat kat Bukit Jalil. Orang fan-fan semua berkumpul, dia sebut sesuatu, player keluar. Contoh, Phil Foden dia keluar bawa baju. Aku suka presentation tu, memang lawa gila untuk US lah. Mungkin sebab dia tuan rumah. Okay, kita balik pada England. Aku bukan peminat Harry Maguire.
Tapi untuk aku, dia kena ada faktor psikologinya, faktor leadership dia, and performance dia pun sebenarnya tak teruk. Memang okey tahun ni, season ni dia deserve pada aku. Tapi tak tahu. Kita select Tuchel lah. Tuchel dia tahu dia antara manager yang ada ego keras. Dia macam Jose Mourinho, macam Pep. Dia ada ego dia sendiri. Macam mana kejayaan dia bawa Chelsea menang UCL kan. So bawa PSG sampai ke final UCL. Dia bawa Dortmund pergi final UCL lah, Dortmund lah. So antara kejayaan besar untuk dia kan. Dan bila dia dilantik, ramai dia fan-fan England dia macam berbelah bagi. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Tapi of course dengan reputation dia, orang meletakkan harapan yang tinggi lah untuk menang World Cup, at least pergi final. England last menang 1966. Lama gila. Asyik coming home tak coming. Tapi bila senarai tu keluar, dia agak mengejutkan sebab kau bayangkan kita macam kau sebut Phil Foden memang agak drop lah. Morgan Gibbs-White antara midfield terbaik kat EPL season ni, 15 gol, 10 assist. Harry Maguire antara yang perform. Luke Shaw satu-satunya player England yang main ke 38 game, semua game EPL musim ni starter. Trent Alexander-Arnold dia dah start dapat jadi regular starter tau dekat Real Madrid. Ingat senang ke? Lepas tu Jarrod Bowen, kau tengok macam mana dia punya impact. Walaupun tersingkir, tapi individually kita boleh tengok Bowen memang tengah form lah kan. Kita cakap Harry Maguire dulu Harry Maguire even Cellini pun pernah bersuara, dia kata Maguire antara player yang ada mentality yang sangat power. Sebab macam ni dia dikecam zaman dia captain kat MU, dia dikecam, nak diunggut bunuh. Semua dia agak teruk dengan, tapi macam mana dia rebuild balik dia punya performance dengan dia punya mentality, physicality dia hingga dia hari ini lah. Dan dia defender yang terakhir untuk EPL menang player of the month dalam EPL. So keadaan Maguire tu dia agak mengejutkan sebab pilihan dia John Stone season ni main 300 minit je tu. Ya, tapi itu memang betul lah. Aku rasa kau tanya aku memang Harry Maguire kena ada. Tapi balik pada Phil Foden memang kau cakap drop tau. Tapi Foden ni memang ada momen yang Guardiola akan gunakan dia. Guardiola pun tahu dia bukan sepanjang masa akan bersinar, tapi dia ni ada kebolehan untuk tukar game changer punya ability. Phil Foden ada bakat yang luar biasa. Contohnya dia boleh gelecek between the lines kan, and dia boleh buat magic yang passing yang luar biasa. Betul dia bukan on the form, tapi aku rasa dia tetap ada magic. Okay, ini ikut senarai England kita debate satu-satu debate satu. Okay, keeper dia bawa Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford yang tak main dia bawa. Okay, kau setuju ke pemilihan keeper? Yang Trafford tak setuju. Okay, Trafford mungkin tak apa, sekadar keeper nombor 3 je. Okay, kalau Henderson dengan Pickford memang betul lah. Okay, Henderson memang perform season ni. Season lepas dia bantu Crystal Palace menang Community Shield, FA Cup, dan semalam menang Conference League. Jordan Pickford okay kat Everton. Kalau kau nak starter siapa? Dalam keadaan sekarang aku pilih Pickford juga. Sebab dia dihormati player-player lain, kawan-kawan lain. Sebab England punya style memang macam tu. Dia nak, biasanya keeper dia memang letak otai. Dari zaman David Seaman dulu, Joe Hart, aku rasa macam nampak Pickford yang pegang posisi tu kalau tanya aku lah. Okay, ni antara defend yang dia bawa: Dan Burn, Mike Guehi, Rhys James, Enrique Konsa, Tino Livramento, Nico O'Reilly, Konsa, DJ Spurs, John Stone. Okay, aku antara pilihan aku yang aku tak setuju, Dan Burn, John Stone, Konsa aku tak setuju. Spurs tu aku tak setuju. DJ Spence je. Tapi Burn aku rasa baik tu. Lewis Hall antara yang perform dekat Newcastle, left back. Dia main dengan Livramento. Tapi kenapa kau tak dipanggil? Tapi sepatutnya tempat tu lah, tempat antara nama-nama kau sebut ni lah yang patut Maguire masuk kan. Nico O'Reilly memang tak boleh kacau. Nico O'Reilly tak boleh kacau. Rhys James aku rasa memang tak boleh kacau. Yang lain tu boleh lah. Okay, ni pendapat aku sebab kita tahu Tuchel ni dia seorang yang boleh main 3-4-3, boleh main 4-3-3 juga. Dan dia suka, aku rasa pemilihan Rhys James, Nico O'Reilly ni, DJ Spence ni sebab dia boleh main right back dengan left back. So dia nak, aku rasa player yang boleh variety sebenarnya, yang boleh main flexible. Sebab tu antara Maguire dengan Shaw tak dipilih lah aku rasa kat sini. Sebab Denver boleh main centre back, boleh main left back untuk kau. Okay, nama-nama yang kau rasa selain Maguire, defense apa yang patut dipanggil lah? Myles Kelly. Tapi kau kena tahu macam aku rasa macam Tuchel ni, dia nak player yang coachable. Ikut cakap dia.
Siapa yang willing? Itu yang maksudnya antara yang mendapat advantage lah kat situ. Tapi kalau ini setakat ni, kau siapa pilihan CB utama kau kalau England? Ush. Aku Tapi pilih- aku rasa dia Maguire confirm lah. Guehi confirm. Confirm. Konsa. Kalau ikut performance Konsa lah aku tengah dengan Aston Villa kan, dia bawa Europa League. So kalau pilihan aku Dean Henderson, Reece James, Konsa, Guehi, O'Reilly. Untuk aku. Itu pilihan senang kita lah. Tapi tak tahu lah kalau dia fikir yang sama kan. Okay, kita midfield Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eze, Kobe Mainoo, Morgan Rogers, Declan Rice, Jordan Henderson. Macam mana Jordan Henderson last dia main first 11 bulan 1 dekat Brentford? And macam mana pula Noni Madueke pun dapat? Itu forward, kita midfield dulu. Kita cerita midfield dulu. Okay. Sebenarnya dia dalam midfield lah sebenarnya. Tapi dia list kan dalam tu kan. Okay. Henderson mungkin faktor seniority tu lah. Tapi betul lah. Leadership. Kalau atas padang, benda tu bukanlah yang paling penting tu. Sebab Tuchel dia ada wartawan tanya ni, sebab dia kan buat live press conference live kan, umumkan player. Ada orang tanya kenapa tak bawa Morgan Gibbs White, antara midfield terbaik England yang outscoring dekat dekat EPL. Tapi dia kata disebabkan dia dah ada orang sama seperti Jude Bellingham dan Morgan Rogers. Aku macam jawapan apa ni? Aku tak faham benda tu. Dia setiap manager ada dia punya favourite dia. So dia percaya kat situ je lah. Itu memang hakikat mana-mana Okay, pun. starting kau 3. Kalau dia main 3 midfield lah, siapa? Okay, Declan Rice wajib lah untuk aku. 3 kau Declan Rice, okay. Declan Rice wajib, Jude Bellingham pun wajib. Semua antara tu lah. Mungkin aku dapat rasa dia akan guna Jordan Henderson juga. Aku dapat rasa. Berat lah. Tapi aku dapat rasa dia nak gunakan juga. Elliot Anderson ni tengah bagus ni, perform Memang ni. bagus. Aduh. Tapi aku dapat rasa dia akan pakai Henderson juga. Aku rasa Declan Rice akan Kau? main. Declan Rice, Jude Bellingham dengan Elliot Anderson aku rasa 3 ni. Jude Bellingham memang dia ibarat wajib dia lah kan. Okay, terus forward Syam. Forward. Tak boleh lama kat sini. Antara yang dipilih Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney dan Oli Watkins. Macam mana Ivan Toney boleh terpilih sedangkan Itu dia main kat Arab? Yang jadi persoalan Evan Toney dengan Madueke lah. Tapi kalau aku pilih, aku nampak memang Gordon dah secure dia punya kiri. Tak. Harry Kane depan, kanan Bukayo Saka. Saka, Kane, Rashford antara yang perform lah kat Barcelona. Walaupun Barcelona dah beli Gordon tadi, terkejut kat aku 80 juta saya ada beli. Aku tak nampak Rashford jadi pilihan utama tu. Aku tak nampak. Alright, itu England. Memang kita sebab orang Malaysia rapat dengan EPL, so kita banyak borak kat England. Tapi kalau kita tengok negara lain punya collab yang menjadi sensasi, of course again Neymar dapat. Kenapa? Tapi baca-baca juga atas faktor banyak Sponsor kan. takut rusuhan lah, sponsor lah kan. Tapi Neymar tu sendiri performance pada kau layak ke untuk dia berada dalam squad? Dari segi Neymar dah, kalau kau tengok Santos punya highlight, dia dah tak boleh main tu sebenarnya. Sorry Neymar. Betul lah. Neymar antara favourite player aku. Kau sorry macam Neymar tengok je. Sorry Neymar. Antara favourite player aku zaman prime dia. Dan player-player Brazil ni kesilapan orang terlalu di duniawi, macam dibanjiri, dikaburi dengan kejayaan lah, wang ringgit. Macam ni kalau korang boleh sekali lagi boleh layan Netflix Neymar 3 episod dia janji 3 episod lagi, dah 3 tahun dia tak keluarkan 3 episod seterusnya. Untuk Neymar ni macam ni kehidupan dia, even dia, kau tahu kan Neymar dia ada company 200 staff company dia, bapak dia handle. Dan bapak dia kata kalau bapak dia tak handle duit dia, memang dia habis joli. Itu kes yang sama dengan Ronaldo R9, dengan Ronaldinho. Memang hidupnya, life dia terlalu sibuk dengan entertainment. Nasib baik bapak lari dia lah. ni, nasib baik bapak dia handle lah daripada segi duit tu. Kalau tidak memang Neymar aku rasa 10 tahun akan datang dia jadi macam Adriano, duduk tepi jalan. Tapi Adriano dia ada battle dalam diri dia lepas bapak dia meninggal kan. So, tapi ini memang enjoy semata-mata. So untuk Neymar, Ancelotti ramai orang debate kan sebab tak bawa Joao Pedro, sebab Joao Pedro antara top scorer. Tapi untuk Neymar, although aku tak setuju, tapi dia macam, aku
kau ada ikon untuk Brazil. Dia macam CR Portugal, Messi, Argentina. Kau kena bawa agak. Dia bukan dibawa sebab performance. Dia bawa bukan sebab performance, dia dibawa sebab ikon lah. Dan Yeah. mungkin pun aku rasa dia akan main 10 minit terakhir. Dia tak akan main starter pun. 5 minit terakhir itu je aku rasa dia akan main. Yes. Kita borak Spain Syam sikit. Spain. Ketiadaan player Real Madrid langsung dalam Oh, squad. agak terkejut agak Yang sebenarnya. paling kesian Huijsen lah sebab dia dah Tukar nationality tukar dia. nationality tapi tak dapat juga. Pada kau dia deserve tak dapat? Sekejap Aku tak nampak isu dekat dia lah. Tapi kalau tanya Apa aku, Spain at least Carvajal tu kena ada kot. Carvajal. Tapi yelah, bukanlah maksudnya Real Madrid punya player tu betul-betul semua top form nak dia bawa. Tapi agak janggal lah seolah-olah kalau dalam squad England tu tak ada langsung player MU macam tu kan. Macam orang macam pelik sikit kan. Player England buat pertama kali tak ada player Liverpool. Yes. Untuk season, untuk musim ni. Okey, untuk Spain tak ada player yang daripada Real Madrid. Barcelona dia ada bawa. Cuma Spain ni dia dalam satu fasa perubahan. Kau tahu dia dominasikan pada 2008 yang menang Euro. 2010 menang World Cup, 2012 menang Euro balik. Kau bayangkan 12 tahun diorang dominasi dalam bola sepak dunia ni. Bak kata Eric Cantona, it's not the Spain, it's Barcelona yang menang World Cup tu. Dan bila transisi diorang berjaya daripada tiki-taka tu nak buat transisi sekarang, aku rasa ini the right time untuk player-player muda macam Lamine Yamal, siapa lagi, player-player muda daripada Barcelona, Kubrasi semua, Pedri, Gavi. So ini antara proses orang lah untuk berkembang. Tapi kalau kau bayangkan generasi sekarang ni dengan generasi Xavi, itu lain Iniesta tu. tu belum sampai tahap yang sama. Belum lagi lah. So, Zaman tu zaman kegemilangan Spain. Aku rasa even 20 tahun akan datang pun tak akan dapat squad yang Torres, Mata semua tak ada lah. cuma kita nak kata Spain kali ni sebagai pencabar heavyweight, sampai mana kau rasa Spain boleh pergi? Quarter je. England pusingan 16. Tak, England aku dapat rasa lebih quarter. Tak. Dia ada mentaliti juara. Tim Arsenal semua ramai dalam tu. Tapi walaupun aku rasa aku macam aku cakap tadi Portugal still pilihan aku Portugal, tapi still favourite aku rasa France tetap mendominasi. Kau tengok dia punya nama semua nama bintang tu dalam list yang dia pilih tu. Semua player kau kenal, 26 player tu semua 26 player kau kenal untuk France. Player memang tonggak utama, memang high profile punya. And satu lagi just nak bawa sikit ke Jerman Aku tertarik bila Manuel Neuer sanggup keluar dari persaraan sebab coach dia Nagelsmann jumpa personally nak dia jadi keeper. Weh, kesian keeper-keeper yang dah lama menunggu giliran tu. Sebab aku rasa ni tahun keempat World Cup Neuer start 2014 dia main. So Cumanya 4 tahun dah dia main World Cup. kalau tanya aku memang rasa macam bila tu nak move on sebab Neuer pun bukannya dalam keadaan terbaik lagi dah pada aku. Jerman kalau keeper Jerman lain terasa tu memang patut lah pada aku. Tapi ada pandit-pandit memang di Jerman memang dorang nak Neuer kembali. Aku tak tahu sebab apa. Sebab mungkin performance dia di Bayern masih performer. Aku tak tahu. Aku rasa itu lebih kepada sentimen macam Neymar. Orang Jerman suka Neuer, orang Brazil suka Neymar macam tu. Aku rasa lebih kepada macam tu. Okey, pilihan kau lain siapa? Yang aku rasa menarik yang setakat ni aku tengok itu je lah. Yang kalau yang boleh kita hangat berbincangkan kan. Sebab Kita yang lain borak sikit pasal Haiti. Okey, nak cerita je. Yang menolak Edward. Oh, Edward, aku setuju juga Edward. Namanya apa? Edward apa? Susah nak dapat orang yang boleh fikir macam tu. Dia pernah main Crystal Palace. Aku kenal dia sebab dia main Crystal Palace. Sekarang dia main dekat Lens. So Haiti panggil dia sebab dia ada darah campuran Haiti juga. Tapi dia kata tak adil untuk dia sebab dia tak main qualification langsung. Tiba-tiba dia terus main World Cup. Dia kata tak adil untuk orang yang dah berjuang untuk main World Cup. And jangan lupa juga ada player-player daripada tim Malaysia Super League yang dapat panggilan juga. Curacao ada untuk Selangor, Jordan ada 2, Abu Al-Nadi dan juga Nur Awabdeh. Tapi dengarnya macam dah bagi hint mereka akan meninggalkan pasukan Selangor selepas World Cup. So mungkin fans Selangor akan kecewa ke apa, kita tengoklah. Tapi biasalah player bila dah step satu grand stage yang besar nanti mesti dia cari ruang yang lebih besar. Asal Fortes tak dapat doh Cape Verde. Cape Verde panggil dia hari tu pun pasal friendly dekat sini. Kesian dia tak ada player perform. Tapi power ke player Terengganu tu dapat panggil Curacao. Even player Curacao banyak main kat Europe juga. Tapi maksudnya jurulatih dia pandang lah Liga Malaysia. Aku bangga lah kat situ lah. So itu guys, untuk kita minggu ni jangan lupa sertai Team Ray World Cup Contest. Ya, betul. Pilih 3 je. 1, 2, 3. Siapa? Kalau boleh tekan link kat bawah, scan QR code, pilih je 3. Dan sebab kenapa pilih dia jadi juara. Contoh korang pilih nombor 1 tu Brazil,
Kenapa Brazil jadi juara? Sebab ada Neymar. Contoh macam tu. Paling penting penyertaan percuma. Penyertaan percuma tak perlu bayar. Sebaik saja korang sertai, korang berpeluang menang Hadiah. betul apa? PS5 Wow. dan juga hadiah hampir keseluruhan RM10,000 guys. So boleh scan sekarang sebab tarikh tutup dia first game start je terus kita tak ambil dah. Walaupun korang submit kita tak ambil dah penyertaan yang seterusnya guys. Free, takkan tak nak kan? Boleh guys. So Alright. boleh komen kat bawah. Kita jumpa next episode akan datang untuk Bola Talk episode 3 next week. Bye bye guys.